Dulu Ferrari kata dia tak nak buat EV kan. Tiba-tiba keluar pula satu EV. Pelik pula tu design dia. So baru-baru ni kecoh lah pasal Ferrari Luce, which is orang kata design dia nampak macam Prius Pro Max. And ada juga yang cakap design dia macam kereta NPC dalam sci-fi game tu. And macam-macam lagi lah yang aku dengar. And yes, aku setuju sangat dengan korang sebab Ferrari ni terkenal dengan design yang very artistic. Lepas tu 2-door sport car, V-series engine and macam-macam lagi lah. Tapi bila keluar je Ferrari Luce ni, dia completely lain. Ada 80 bertukar. Design Ferrari tu, God, dia macam apa benda siut? So actually Ferrari Luce ni adalah collaboration antara Ferrari dengan LeFranc, which is an ex-designer daripada Apple yang bernama Johnny Ive and Mark Newson. Kalau korang tengok dari hood and bumper dia adalah juga signature Ferrari punya aerodynamics gaps. Contoh macam dekat model 488 Pista yang seamlessly sampai windshield untuk bantu downforce dekat kereta ni. Tapi sebab design aerodynamic kereta ni, diorang tak boleh nak sorok lah wiper tu. So apa diorang buat is, so instead of diorang letak dekat bahagian windshield belah bawah tu, diorang ubahkan dekat pillar A. Dekat area windshield tu, pillar A kiri yang kanan. So sekali imbas tu, memang tak perasan. So bagi aku bijak jugalah design ni sebab dia bukan saja bantu aerodynamics, at the same time dia nampak kemas. Tapi kalau kau tengok dari belakang, adalah juga sikit DNA Ferrari ni. Tak banyak, tapi ada. So contoh lampu berkembar belakang dia tu kan, kalau sekali imbas, nampak macam vibe F40 sikit. Tapi despite design dia yang lain sikit daripada DNA Ferrari ni, power output dia tak boleh disangkalkan lagi lah. Dia ada 4 elektrik motor and satu motor tu untuk setiap wheel. Kau bayangkan 4 motor, satu roda tu ada satu motor. Gila baik. Which produce around 1000 lebih horsepower. Tapi dia guna ratio power 20-80 depan dengan belakang. Which is 200 lebih untuk depan and 800 lebih untuk belakang. 0 to 100 in 2.5 second je. Bapak laju. At the same time, top speed dia sampai 309 km/h. And battery dia pula guna 122 kWh dengan 800 volt architecture. And range dia boleh sampai 500 km. So bagi aku range ni tak adalah jauh mana pun. Okey lah. DC fast charging dia pula boleh sampai 350 kW and boleh charge 10 hingga 80% dalam masa 20 minit je. So dulu Ferrari cakap dia tak nak buat EV kan. No, keluar seketul EV. So aku rasa Ferrari buat EV ni sebab dia nak keluar daripada comfort zone dia lah. And bagi aku ni adalah permulaan era baru untuk jenama yang legend daripada Itali. So apa pendapat korang? Cuba komen sikit kat bawah.